Cuma apa yang saya suka untuk ternak lebah api cerana ni, dia memang tahan dari segi sebenarnya ramai tanya saya, macam mana kita nak kenal lebah api cerana ni. Dia senang je. Macam mana kita nak kenal lebah api cerana ni? Firstly, kita tengok macam mana dia bersarang ataupun tempat dia bersarang. Sebagai contoh, lebah api cerana ni kebiasaannya dia akan bersarang dekat tempat yang tertutup. Itu tip yang pertama. Okey. Tip yang kedua adalah kita tengok struktur binaan sarang dia. Kalau kita nampak kat sini, struktur binaan sarang dia berlapis-lapis. Nampak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Dia berbeza dengan lebah apis florea. Yang mana apis florea ni, struktur binaan dia selapis macam ni. So contoh macam ni kita panggil single comb. Yang ni kita panggil multiple comb ataupun multi comb. Sarang yang berlapis-lapis. So persoalannya, lebah ni agak-agak boleh ternak tak? Pasal rasa korang boleh ternak tak? Jawapannya boleh. Sebab sifat dia sama macam lebah apis mellifera ni. Cuma untuk produktiviti madu tu dia tak sebanyak macam lebah apis mellifera ni. Semua yang sedia maklum, lebah apis mellifera ni dia memang boleh menghasilkan madu dengan lebih banyak berbanding dengan lebah api cerana ni. Cuma apa yang saya suka untuk ternak lebah api cerana ni, dia memang tahan dari segi varroa mite ni. Dia berbeza dengan apis mellifera ni. Kalau kita nak ternak, kita mesti ada rawatan varroa mite ataupun rawatan pencegahan. Wajib ada. Tapi untuk api cerana tidak perlu. Sebab api cerana ni dia memang boleh survive dengan varroa mite ni. Itu yang menarik dia. Satu lagi, dia punya koloni dia tahan lasak dan dia tak manja macam apis mellifera ni. So persoalannya, boleh tak kalau kita nak ternak lebah dalam keadaan macam ni? So jawapannya, sebaiknya kalau boleh kita potong dulu kom-kom ni. Kita potong, nampak ni, kom dia kan berlapis kan. So kita potong satu, and then kita akan masuk ke dalam frame. Apabila kita masuk dalam frame, so kita akan ikat lah. So dia ada banyak cara. Ada setengah tu pakai tali rapia boleh. Macam saya pakai dawai, saya akan clamp tu. Saya akan clamp bahagian atas tu. So apa tujuan kita masuk frame ni? So tujuan dia adalah memudahkan untuk kita selenggara. So kalau kita nak check queen ke, nak check brood ke, so dia lebih memudahkan tugasan kita. So adakah kita nak potong sekarang ni? Adakah kita nak potong ni? Jawapannya tunggu next video. Okay, bye bye.